Fadilat yang keempat, bila mana dia diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang kita jumpa juga dalam surah An-Nas. Aisyah kata sesungguhnya Nabi menggunakan surah 3 Qul untuk merawat dirinya ketika sakit. Jangan lupa, mesti lazimi betul-betul. Asal sakit, ambil surah Al-Fatihah ini baca, tiup kat diri kita. Demam, pening, apa sahaja, jenis sakit secara rohani dan jasmani. Jasmani tu pening kepala, demam, sakit kepala, tu jasmani, fizikal. Rohani secara sakit sedih, sakit kecewa, sakit disakiti, dikhianati dan sebagainya lah. Itu sakit rohani. Jadi Aisyah kata apa? Nabi meniupkan kepada dirinya. Dia membaca 3 Qul, dia ingat dia baca 3 Qul dan dia meniup pada diri dia. Dan Aisyah, ada masa Rasulullah minta tolong Aisyah, tolong sapukan untuk dia, tapi Aisyah guna tangan Rasulullah kerana keberkatan tangan Rasulullah itu. Baik, kita tinggal satu saja fadilat yang belum saya ceritakan. Bagaimana Rasulullah menggunakan 3 Qul itu untuk dijadikan sebagai pendinding diri. Hadis riwayat Bukhari. Okey. Hari tu ada yang tanya saya, berapa kali Ustazah nak buat pendinding diri 3 Qul? Maka kita sampai dah kepadanya. Jadi kita beramal berperingkat kan. Tengok macam mana Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya apabila Nabi hendak berbaring di atas hamparannya pada setiap malam, baginda akan mengangkat kedua tapak tangannya, meniup kepada kedua-duanya dan membacakan kepada kedua tapak tangan baginda dengan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan menyapu seluruh tubuh dia dengan kedua tapak tangan baginda semampunya.